perempuan dalam kerugian besar. Pengalaman kami pun selalunya sidak yang menunggu harga emas rendah tu akhirnya terpaksa membeli pada harga yang lebih tinggi. Sebab tiada siapa pun yang tahu bila harga emas tu paling rendah, melainkan harga yang dah jadi sejarah. Penyimpan emas yang bijak selalunya faham bahawa untuk berjaya dalam simpanan emas tu, tidak hanya perlu konsisten menabung dan fokus pada pertambahan gram. Sebab sidaknya faham bahawa harga emas semestinya akan naik berdasarkan sejarah kenaikan harga emas 20 tahun yang dulu. Jadi, untuk yang masih bertangguh nak menabung tu dan nak menunggu harga emas rendah, perempuan dalam kerugian besar sebab harga emas tu semestinya akan menunggu tumpuan. Malahan, kemungkinan duit yang tumpuan rancang untuk menabung dalam bentuk emas tu sudah habis dipakai. Kayak sih. Jadikan menabung tu satu tabiat dan alihkanlah bahagian simpanan apabila tumpuan terima gaji. Semoga perkongsian kami itu bermanfaat dan boleh follow kami untuk info lanjut tentang emas.